Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam perjuangan. Saya nak berkongsi dengan semua tentang keputusan telah saya ambil. Ini bukan keputusan yang saya buat dengan mudah dan bukan juga keputusan yang diambil dalam masa sehari dua. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada yang saya kasihi, yang berhormat Datuk Seri Presiden yang telah memaklumkan keputusan ini kepada Majlis Pimpinan Pusat Parti. Saya sangat hargai kepercayaan yang telah diberikan oleh anggota parti kepada saya dan saya ingin mengucapkan terima kasih jazakallah dan kathiran kepada semua sahabat, rakan seperjuangan dan mereka yang telah bersama saya sepanjang saya memikul amanah dan perjuangan ini. Sekian lama, sejak dulu lagi, saya percaya bahawa politik itu adalah satu bentuk khidmat dan sehingga hari ini pendirian saya masih sama, fardu kifayah. Tapi dalam perjalanan ini, saya juga belajar satu perkara. Jawatan hanyalah salah satu cara untuk kita berkhidmat, bukan satu-satunya cara. Ada masanya kita perlu jujur dengan diri sendiri. Kita kena tanya dengan masa, tenaga dan pengalaman yang kita ada sekarang, di mana sebenarnya kita boleh beri manfaat, impact yang lebih besar. Prinsip perjuangan saya tidak berubah. Saya masih mahu institusi negara kita jadi lebih kuat. Saya masih mahu rakyat hidup dengan lebih bermaruah, mendapat peluang yang lebih baik. Dan saya masih mahu wanita dan anak muda diberi ruang yang lebih bermakna. Dan Malaysia sebagai sebuah negara yang sentiasa mencapai matlamat, impak, kesan dan juga kejayaan yang lebih baik berbanding sebelumnya. Justru keputusan ini bukanlah bermakna saya meninggalkan usaha perjuangan ini, tapi saya tidak meninggalkan keadilan dan nilai yang membawa saya ke dalam perjuangan ini. Ia adalah tentang memilih cara yang berbeza untuk meneruskannya. Selepas ini, insyaAllah saya akan meluangkan lebih banyak masa untuk belajar, mendengar dan turun bersama masyarakat dan komuniti. Saya juga nak buka lebih banyak ruang untuk bertukar idea, perbincangan dan terbuka kepada semua pandangan. Tadi bukan setakat bercakap tentang idea, saya juga nak meneroka bagaimana idea-idea itu boleh terjemahkan kepada sesuatu yang benar-benar memberi manfaat. Saya akan terus mengemukakan soalan-soalan yang mencabar, terus belajar daripada pengalaman dan perspektif menerusi latar belakang yang berbeza dan terus mencari maksud, ruang dan cara baru untuk kita menyumbang kepada Malaysia yang sama-sama nak kita bina. Di situlah saya berharap dapat menumpukan lebih banyak masa dan tenaga dalam tahun-tahun mendatang. Kepada semua yang telah memberikan kepercayaan, yang pernah menegur, yang banyak mengajar saya sepanjang perjalanan ini, saya ucapkan terima kasih. Saya akan bawa semua pengalaman itu bersama saya, insya-Allah ke fasa yang seterusnya. Masih banyak usaha yang perlu kita lakukan. Saya akan terus berkhidmat cuma dengan cara yang berbeza, insya-Allah.